Berapa lama nak berdiri di mahsyar? Kata para ulama, tempoh paling minimum berdiri di mahsyar 50,000 tahun. Paling sikit. Sebab apa? Sebab nak timbang seorang-seorang. Orang ada berapa orang nak timbang? Ada 80 orang. Nak timbang amalan 20 juta orang. Nak timbang amalan kalau orang hari ni 7 bilion. 7 bilion. Kalau seorang seminit, takkan timbang amalan seorang seminit, 60 tahun punya. Lagi kita kata seorang sehari lah, seorang sehari. Timbang cepat-cepat. 7 bilion timbang seorang sehari, 7 bilion hari. Berdiri. Kata para ulama, mereka berdiri sehingga pecah leher dan perut mereka kerana terlalu lama. Bila habis timbang, orang yang dah habis timbang, kalau dia Islam, umat Nabi Muhammad, dia akan berjalan kaki pergi ke Telaga Kausar. Jalan je, tangan pegang keputusan. Keputusan apa? Ahli syurga. Ataupun keputusan apa sajalah dia pegang. Hak fasik, hak munafik, semua pakat pergi berjalan di haud. Sampai di haud, Nabi dah ada lama dah di haud. Tunggu. Di situ ada kolam. Dalam kolam tu berisi air. Air itu air yang sedap. Satu teguk minum selamanya tidak dahaga. Air di kolam itu ada cawan. Bilangan cawan di kolam itu lebih banyak daripada bilangan bintang di angkasa lepas. Bilangan bintang di angkasa lepas lebih banyak daripada bilangan butiran pasir pada 7 lautan dunia. Yang ni fakta. Banyak mana bilangan cawan tu? Banyak. Lebih daripada bilangan umat Nabi Muhammad. Bilangan cawan tu lebih banyak daripada bilangan umat Nabi Muhammad. Ada orang pergi di situ, dia sampai-sampai, dia cedok, dia minum. Selama-lamanya tidak dahaga. Ada orang pergi di situ, dia sampai-sampai, malaikat bagi dia minum. Cedok daripada haudun Nabi, bagi dia minum. Dan yang paling mulia sekali ialah apabila umat Nabi Muhammad, dia sampai di situ, Nabi cedok, Nabi bagi dia minum. Dan ketika itulah manusia mula mengukirkan senyuman.